Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel Irsyad, wartawan anda untuk pada hari ini. Melaporkan secara langsung dari program pendaftaran pelajar tingkatan 1 bagi sesi 2025-2026 di Kolam Menengah Kebangsaan Agama Melati. Hari ini merupakan detik paling bermakna buat pelajar baharu yang bakal melangkah ke sekolah menengah. Kita dapat melihat suasana penuh keterujaan di sini di mana ibu bapa dan pelajar sedang melalui proses pendaftaran dengan begitu lancar sekali. Ikuti kami sepanjang program ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjalanan mereka dan persediaan pihak sekolah dalam menyambut warga-warga SMK Elati yang baharu. Sekarang saya bersama dengan Puan Zunaida yang merupakan salah seorang ibu daripada pelajar tingkatan 1. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat. Saya nak tanyakan satu soalan. Mengapakah Puan memilih SMK Agama Melati sebagai pilihan utama untuk anak Puan? Alhamdulillah, sebenarnya saya memilih SMK Elati sebagai pilihan kepada anak saya kerana saya melihat sekolah ini menekankan aspek agama, disiplin dan juga akhlak yang tinggi kepada para pelajarnya, dan saya juga berharap anak saya menjadi sebahagian daripada pelajar yang cemerlang yang dilahirkan dari sekolah ini. Terima kasih Puan. Sekarang saya bersama dengan salah seorang pelajar tingkatan 1. Assalamualaikum, boleh awak perkenalkan diri awak terlebih dahulu? Nama saya Rais Muqtasim bin Muhammad. Terima kasih Rais. Rais, boleh saya tanya, apakah impian awak yang awak bawa untuk diri awak di masa yang akan datang sebagai salah seorang murid di SMK Agama Melati? Impian yang saya akan bawa ke sekolah ini ialah menjadi seorang pelajar yang cemerlang dalam segi akademik, kurikulum dan juga sahsiah. Dan saya juga ingin menjadi seorang pelajar yang mempunyai keterampilan tinggi dalam pelbagai aspek di masa akan datang. Terima kasih. Sekarang saya bersama dengan salah seorang pelajar tingkatan 1 perempuan. Assalamualaikum. Boleh awak perkenalkan diri awak terlebih dahulu? Nama saya Nur Humaira. Terima kasih Humaira. Pertanyaan saya adalah, apakah perasaan awak pada hari pertama di SMK Agama Melati? Alhamdulillah, saya rasa bersyukur kerana dapat menjadi salah seorang pelajar di SMK Agama Melati. Dan saya sangat teruja untuk menjumpa kawan-kawan saya di SMK Agama Melati. Saya harap saya dapat menyesuaikan diri di sekolah ini bersekitaran baharu. Terima kasih Humaira.
Demikianlah program pendaftaran tingkatan 1 bagi sesi 2025-2026 yang telah berlangsung dengan jayanya. Tahniah kepada semua pelajar baharu yang kini rasmi menjadi keluarga SMK Latif. Semoga perjalanan mereka di sini dipenuhi dengan ilmu, pengalaman yang berharga serta kejayaan yang membanggakan. Saya Danny Irsyad melaporkan untuk Latihan TV Channel. Kita jumpa dalam liputan seterusnya. Sekian, terima kasih.